Ditertawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncung sampai sana. Welcome back to my channel. So sekarang ni kita nak shopping sebab kita dah bergaji guys. Kita dah gaji. So kita nak pergi IOI. Sekarang ni hari Sabtu. Kita nak pergi Habib jalan-jalan. Let's go. Bagi atas lah boleh juga. Oh, kita umman berapa? Ni dekat dengan bank ke? Bukan. So, sekarang kita nak pergi Habib tengok emas. Lepas tu kita nak jalan-jalan dekat IOI. Okay, jom, let's go. So, sekarang ni tengok guys, hari Sabtu pun ramai dekat kedai makan. Kita nak pergi Habib dengan mama, Angah. Let's go. Ni nak beli makanan coklat. Mama, sana mama kan? Mama nak cari apa ni? Nak pergi sana dulu. Okay, sekarang ni kita nak cari Habib, nak jalan-jalan. Tengok cari apa yang ada. Wow. Yang mama cerita pun ada. Guys, tengok ni jap. Aku nak tunjuk satu benda. Dah sampai. I so lawa guys. Aku nak pergi jalan-jalan, nak shopping hari ni. Tengok cari. Nak cari barang yang dekat IOI. Cara nak beli apa kat sini. So kita tengah cari barang-barang apa yang perlu. Aku nak pergi supermarket nak beli lens. Hari ni nak beli lens. Harap-harap dapatlah lens yang aku nak. Kita boleh tengok. Ni RM50 je ti, RM49 besar ke? Ada mesti ada balance lagi kalau mama bagi. Ha? Kau nak beli tu ke? Kau tak nak contact line? Yelah, contact lens tu baru berapa ringgit. Ya ke? Ya, berpuluh lah. 60 kot. Kau baca berapa? 100. 100. RM50 je lah contact line, tak cukup kau tambah. Ha, beli ni. 100.5. Kau punya jam tu berapa? Tak tahu, mahal lah, kena tambah duit. 200? Jom. Tak tahulah. Tak boleh fikir sekarang. Jom, let's go. Tak nak. Dah. Baca apa kata 100 lah? Tu, RM50 tu. Jangan. Kalau tu buat 100 tu buat over baca mahal lah. Over. 100 lah. Buat 100 lah. Kami mahal sikit lah. Ni RM45 je. Yang ni? Ni ke? Tak tahu. Ha, yang itu. RM45. Ni RM35. Ini RM35 je. Ni mana? Tu. Ni. Atas tu. Warna purple tu.
Haa. Ah, RM45 je. Berapa ini? 45. Apa lah, tak payahlah. Jom. Jalan. Ni kita orang main dulu. Mahal. Dalam tu. Buat beli lah. Kalau dulu. Dia tak mau tengah. Rumah penipali dia kan sebab mata bang. Sekarang ni kita beli lens. Mama belanja. Main belanja. Kan Mama? 380. Sekarang semua mata lebih kurang ya. Ya. Hah? Jenam buaya. Black scooter weh. 1,300. Weh cantik weh dia punya ni. RM1,380 memang. Kalau sikit macam murmur purple. Ni bawa dah try? Ni yang ni beza. Tengok guys. Oh ni nak pilih ke nak. Ini cantik. Cantik tak? Ini tengok. Dia kecil kan Mama? Mama tengok ni. Tinggal campur bulu kita dah lagi. Kiri kanan ada? Kiri kanan ada. Lepas tu ada rabun dekat jugalah. Tambah lah? Rabun dekat pun menaik juga. Rasa rabun dekat kalau sebelum ni 225, yang ni dah naik 250. Dia biasa 2 tahun sekali memang ada naik power untuk rabun dekat. Dia nak custom jauh dekat power Mama, silau check. semua kan? Mama cepat pakai. Mama dah beli Ali. Mama nak beli hadiah. Mama dah baca tadi punya. Dia dah sama. Sekarang ni kita dekat kedai semata guys. Nak beli semata. Tak jadi beli mask. Kita tukar. Kita beli semata untuk Mama. Dengan Angah sekali. Kau 400 aku 400. Tak payahlah Mama bayar. Kedua tu duit tu. Ha? DSP. Ya. Ada Kau tak? Ada je. Apa-apa habiskan je Ada lah. lebih ke? Dah, dia belanja lain. Tu duit lain. Tu aku simpan EBE. Oh, kau memang bagi 400 lah. Aku tahu harga kan emas mahal. Dia pun macam emas kan. Biasalah semata kau beli pun mahal. Aku pun aku pun teacher juga 800 ke dapat. Belajar ABC. Hei, mau belajar ABC. So, kita beli hadiah Mama hari jadi semata. Dah senang tahun ni. Anak akhirnya. Alah, tahun lepas dah dapat emas kan? Okey lah. Dapat emas. Ha. Bayar separuh lah. Tak adalah bayar ni. Emas apa kau beli? Beli emas. Santai. Mau ke tambah sikit. Betul. Kita tambah. Ha. Nak belajar ABC guys. Tak ada. Mama tengah. Aku nak belajar. duit kau dapat tak dalam beg? Ada. So kalau sini maksudnya untuk kita baca. So baca dia akan kecil sikit. Yang ini intermediate, yang ini jauh. So beza yang satu dengan dua ni dah nampak beza lah.
Maksudnya lagi luas, lagi selesa lah kita punya design tu. So lagi selesa nak pakai. Maksudnya mata kita tu boleh jeling je. So kalau macam ni kita kena gerak kepala sikit lah. Tapi untuk puan yang baru first time pakai, boleh pakai design 1 dengan design 2 lah. So nanti dah selesa pakai, baru boleh upgrade design yang elok sikit. So kalau macam saya cakap tadi, dia dekat design yang pertama ni. So macam kalau puan banyak clear dekat kalau banyak dengan near ke, dia okey lah. Alright. So tapi still ada jauh dengan dekat semualah. Sebab kalau dekat sini dia beza lain harga lah. Kalau puan nak memang dekat yang design pertama, boleh stay dekat design pertama je lah. Macam tadi tu dia dekat design. Kita dah beli spek mata untuk mama dengan harga wah 990 ringgit guys. Oh my god. Tak apalah, ini aku balas balik lah jasa mama beli spek mata aku dulu. Ini tak adalah macam tak adalah banyak sih, nak mahal mana pun. Aku beli dulu lagi mahal lah. Okay guys, so korang boleh tengok video ni sampai habis guys. Kita tak perlu malu dah guys sebab tak ada nak perlu malu pun. Sebab orang tak kenal kita, kita tak kenal dia orang. So kita tak perlu malu. Mama happy tak mama? Happy, terima kasih. Mama. Tu Angah pernah juga. Angah pernah juga. Mama ni nanti dia jealous. Okay. So let's go. Nak cari ke Kaisar. Raya itu tarpa boleh. Mana kedai tu? Tak jumpa pula. Itu Aeon. Tu Kaisar. Ada. So kita nak pergi Kaisar guys. Buat kerja dalam gelap yang masa dok mak ayah. Pergi Kaisar. Lepas tu pukul 1 lebih tau. Salah ke rumah ayah. No guys. Nanti ada banyak. Telur dah. Hitam. Semangat buat tu. Saya letak kain pun jom dah sangkut dia. Letaklah dekat bawah ni. Ini boleh. Pakai casing tu. Ni boleh ke? Boleh. Tengok mamanya. Kita tengok kan. Comel ni. Mama best lah mama kalau ni boleh gantung. Ni lubang ni. Tengok. Lubang-lubang ada ni, lubang lubang. tepi. Ni. Kalau ada lubang pakai yang pattern macam. Lubang ni ada. Tapi kalau Lubang tak ni ada ada kecil ke? mama masuk kat sini pun boleh. Bawah ni. Lubang kecil ke pas? Satu je lah tak ada daripada. Mama nak yang mana? Pilih dulu. Ni. Lubang ada ni. Ni besar lah nak kecil je. Kecil kan? Ada pink tak? Dia sama je. Sama lah. Ni tak comel. Tengah nak cari bantal. Bantal yang sedap yang boleh baru ni. Oh no, cantik ni. Ni sejuk ni. Ni best ni. Sabar sekejap aku nak tengok harga. Kita kalau nak beli barang kena tengok harga ni. Ini pun sedap bukan. Kalau baru kan. Okey juga ni. Kalau kecil ni. Kecil kaki. Ini satu guys. Baju lembut. Tidak susah.
chilling. Buat ke pipi. Ni beli cincin ni. Cincin cantik ni. Alamak, aku tak beli cincin. So cute, cincin. RM10 kena. Dah yang aku tak pakai ni. Cantik pakai dompetnya. So cute. Cantik. Guys, tengok ni guys, aku beli awak banyak. Banyak gila barang aku beli. Tada, aku beli. Gila sampai sini je macam rakan macam keluar duit banyak gila. Oh my god. So sekarang kita dapat ni. So aku nak beli lagi satu kapibara. Angah, mana kapibara ni Angah? Arif, mana kapibara? Ini comelnya. Mana kapibara yang Angah tu? Tak ada pun warna pink. Mana? Ada pink. Mana pink? Angah, mana warna pink ah? Cute-nya weh. Ni slow sikit. Ni tak aku nak ni. Aku rasa nak kena ambil ni. Nak kena ambil bakul. Allah Akbar. Oh ya, ambil bawah. Bakul. Lupa bakul guys. Wah, comelnya. 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 Mana pink? Mana pink? Mana warna pink? Ada pun Arif. Wih, ni cute lah. Ni cute. Ini pun comel juga guys. Oh, comel kan? So cute. Nampak awak cute sangat. Mana? Tak ada pun warna pink tukang ah. Anak, ni untuk orang. Kau ni. Ada tadi. Ni warna lain. Dah ada tu. Ni comel. Ni ada apa? Kau ni cari pakai hidung ni apa? Elok tak ni? Hello. Macam tak comel lah. Betulkan, aku pun betulkan tadi. Macam ni cara dia. Allah. Dia boleh buka. Oh, tak cantik lah. Tak cantik. Okey tak? Dia boleh? Okey, okey. Masuk paper bag lah. Tu, letak tu dalam tu. Dia boleh paper bag dia. Wow. Tengok comel. Ni ada lagi satu. Ha, ni ada satu lagi. Elok. Ni tadilah. Weh, macam tengah-bengih. Ni memang RM1 dia kau kena betul kasi. Tak payahlah yang ni. Apa ni? Macam tak comel. Ni pun okey kan? Tu pun comel juga. Abang, oren okey bang? Oren. Ni. Ni. Ini ketatnya. Ni lah ni. Ni pun boleh. Comel tak korang? Wah. Cantik tak aku punya kambing? Weh, patut ambil yang ni ke ni? Omah, patut ambil yang mana?
Mama tengok. Mama pilih. Mana comel? Ni. Nama suka ni. Pandan. Sebenarnya Yang tu comel. Okey. Ambil yang tu. Pilih Mama. Ni. Tak balik. Okey, kita dah selesai beli. Alamak, dah penuh semua. Korang tengok. Oh my god. Tadi ni nak beli apa? Beli bantal sahaja. Tapi beli macam-macam. Oh my god. Kenapa banyak sangat ah? Kami air kawal jadi. Oh, patut nak beg. Yo. Okay, tengok guys. Aku dapat beli stokin. Ni, stokin ni RM3 saja. Ni. Bawah-bawah. Tengok, sini ramai tengok. Hai guys, sekarang ni kita nak pergi mandi. Tapi ni comel ni, tapi tak ada dah. Jangan. Mati tak? Saya nak beli yang ni. Kita ada ni. Apa rasa boleh dengar? Tahu. So, jom. Let's go. So, kita pergi kan? Macam nak beli yang tu juga. Macam nak beli yang tu kat kawan aku. Let's go, bye. Guys, kita dah beli box. Kita beli brain box. Tada! Korang rasa aku dapat apa guys? Dengan harga RM49. Oh my god. Jom bayar. Kita kena bayar dulu guys. Beli tak? Aku ada, kalau aku beli untuk kawan aku ni, Kau ada tak? aku ada beli lagi 180. Apa? Ni Ada jadi. Ada hari jadi kau. Kawan Tapi aku. Ada jadi kawan aku. Oh, kau nak beli tak? Kalau beli aku tinggal 180. Kalau tak cukup duit tengah bulan aku Kenal kena mana? Wah, beli je. Boleh? Beli je. Aku ada duit lagi. Kalau aku punya duit Duit aku cecah lagi. yang untuk sebelum mata mama. Ha. 300 dalam CMB aku tu untuk servis kereta. Okey, boleh je. Kalau nak pinjam duit aku makan boleh je. Tak masalah pun. Okey ni. Yang tu ke? Kau tak nak yang ni? Ni pun comel. Tapi yang ni pun comel. Ni RM40 ni RM40. Je. Oh, tapi tak jauh pun. RM4. Nak besar yang ni lah. Ha. Tak jauh, RM4. Dia suka apa? Dream box ke? Dah ada tu dia saja cakap. Lah. Mau udang kan dia besar je boleh? Boleh. Hai guys. Ni lagi air. Air kan? Kau ada air kes ke? Ada cari. Mesti ada air kes. Kan air putih? Ais lemon tea ada? Ada. Ais lemon tea tak ada. Teo ais tu. Ais lemon tea ada RM7.9 tak? Boleh? Air kes ada tak? Ada. Air apa? Hai guys. So, apa yang ada? Tak kata? Cuma less ais kan? Tak nak mix ais. Biasa. Tak ada biasa dia no ais dengan light ais je. Ni jati punya lah bawah air apa? Air kes. Pepsi. Pepsi dengan? Mata dia Pepsi je lah. Sekejap, aku cari dulu. DW ada. Hai guys. Mana sekarang ni aku beli dengan harga RM49. Tengok guys, kita ada warna kuning ada, warna ni ada, ni. Korang tengok dekat sana ada dua. Kotak ni je tinggal. Aku tak tahulah aku dapat apa. Tapi aku nak yang ni. Nak yang ni. Ni atau yang ni pun boleh. Ni pun boleh, ni pun boleh.
Nanti kita nak ni lah. lemon tea, Atau ni. air merinda, air sejuk, putih. So saya pilih yang ni. mahal. Salah. Ada ni. Tu boleh. Main kayu eh? Main kayu eh? Sikit, putih tak banyak. Atau mahal. Okey, aku dah tahu dah warna apa. Mahal tak nak kamu mahal? Oh, mana? Bodoh tu banyak sangat. Yang mendalam tadi tu. Dia jadi dua. Seorang dua sayur tu. Macam macam. Ih, comel. Oh, dapat warna kelabu. Kelabu. Tapi mana beg dia? Oh, ni beg dia. Dia tepi. Tolak Tapi sikit. comel je. Inilah boleh tolak lah. Boleh gantung beg. Gantung beg. Macam tadi punya yang tu. Okay, betul. Yang nasi ayam kedua biasa saja. Yang satu tu bawa ada ikut Nyonya Pai dengan crispy. Tadi Nyonya Pai dengan crispy tu ada untuk 3 set. Memang mampus lah. Yang ni guys. Kita dapat yang ni. This one yang ni. Tadi aduh. Nak warna pink tapi tak dapat. Lama sikit. Yang kena double check. Air sungguh lemon tea. Air strawberry. Air sejuk. Kita dah dapat ni guys. So I'm so happy. Tapi nak warna pink tapi tak dapat. Tak apa. Oh, 84. Bawa semua 84. Ada apa? Sekejap. Dah, satu. Makan ke tak? Sama kita. Tak makan. Benda
kot dengan tu. Bisa. Naik sekejap. Atas kali dia. Sekarang sikit tak? Tak ya? Panas. Keluar panas. Panas sangat. Sekejap. Panas. Kita dah habis makan dekat Shaker Rice Shop. Sekarang kita nak pergi beli potato corner. Kan ada? Adik aku ni memang tak ada mood. Dia memang setiap hari tak ada mood. Dia memang macam tu. So, gua nak beli potato corner. Let's go. Bye. Weh, ramainya orang. Cash. RM8. RM8. Weh, buat RM8 berapa jam weh? Dah. Cukup. Oh my god. Sekarang ni kita nak balik dah. Sekarang kita dah habis beli. Tapi tak beli banyak-banyak pun. Biasa je. Dah shopping. Shopping sampai beli patung. Patung donut. Azik, tunjuk Azik donut. Azik sini. Tunjuk donut sini. Sini. Ni kita beli donut sini. Donut 6 biji. Dengan dia. Boleh tarik jangan ni. Tengok. Oh, cik. Bagilah kentang dia tu. Ambil lah. Penuh. Bagi air kau bagi. Memang penuh. Kau pergi ambil. Oh.